Naik angin. Laila dan Asfar berkawan baik. Mereka suka bermain membina istana pasir di tepi laut. Satu hari, Asfar membina istana yang paling tinggi dan megah. "Lihat, Laila," katanya bangga. Tiba-tiba, seekor anjing nakal berlari melepasi mereka. Boom, istana megah itu runtuh. Muka Asfar terus bertukar merah. Dia memeluk lututnya dan menjerit. Dia sudah naik anjing. Laila tahu Asfar sangat mudah marah. Dia segera duduk di sebelah Asfar sambil memerhati pasir yang berselerak. "Asfar, janganlah marah," kata Laila lembut. "Kita boleh bina semula istana ini dan buat lebih cantik lagi." Laila mengambil baldi kecilnya dan mula mengumpulkan pasir basah. Dia memanggil Asfar untuk membantu. Asfar melihat Laila yang bersungguh-sungguh. Perlahan-lahan, api marahnya mula padam dan hilang. Mereka bekerjasama, membina istana baharu yang lebih besar, siap dengan parit dan jambatan pasir yang kukuh. Asfar belajar, marah tidak menyelesaikan masalah. Sabar membuatkan hati gembira.